Dan semoga Allah menyembuhkan semua yang sakit di kalangan umat Islam, memberikan kesabaran kepada mereka dan redha, insya-Allah. Tuan-tuan umat Nabi SAW yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pada malam ni kita menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terima kasih kita kepada Allah yang telah mengurniakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Seterusnya Allah pilih untuk saya dan tuan-tuan semua yang ada dalam masjid ini menjadi umat Rasulullah yang bertuah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sampai ke Madinah pada 1400 tahun yang lalu, di Madinah ada Yahudi, di Mekah tak ada Yahudi. Di Madinah ada Bani Quraizah Yahudi, Bani Nadir Yahudi, Bani Qainuqa Yahudi. Bila ada Yahudi, ada ulama-ulama dia yang masih membaca Taurat dan Injil. Bila sampai 10 Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Lalu Nabi bertanya, "Lima tasumun? Kenapa kalian berpuasa?" Maka jawab para ulama Yahudi, kerana pada 10 Muharram ini satu ketika dulu. Ni saya nak cerita kenapa kita sambut Maulidur Rasul. Ni qiyas, qiyas. Kata ulama-ulama Yahudi, ketika 10 Muharram satu ketika dulu, Nabi Musa dan orang-orang beriman Bani Israel dikejar oleh tentera Fir'aun yang dahsyat, jahat dan begitu ramai. Disebutkan dalam sebahagian kitab sejarah Islam lah, jumlah tentera Fir'aun yang kejar waktu itu ratusan ribu. Adapun Nabi Musa hanya membawa beberapa ribu sahaja Bani Israel yang beriman dengan beliau ketika itu. Akhirnya sampai di depan laut. Kadang saya sebut laut, orang tak faham bahasa Kedah kan. Depan laut. Kemudian pengikut Nabi Musa kata, "Inna lamudrakun." Habis checkpoint, checkpoint pula kan. Depa semua bagi tahu kat Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, kat sini semua mati. Sebab di depan laut, bukan Tasik Banding, bukan Sungai Kelang, laut. Bila di depan laut, yang bersama Nabi Musa ni anak-anak kecil, orang tua-tua, wanita, ada pemuda, banyak yang lemah. Dan di belakang ada pasukan tentera Fir'aun, yang ketika itu tentera Fir'aun dihormati dan ditakuti oleh semua musuh. Bayang tengok kuatnya tentera Fir'aun ketika itu. Memang takkan berlawan lah pengikut Nabi Musa. Bila dia kata ramai-ramai sebut inna lamudrakun, habislah kita kali ni, mati lah. Maka Nabi Musa tak tahu benda ghaib. Dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi, tapi dia tak tahu benda ghaib. Tetapi ada satu keyakinan di dalam diri Rasul itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa berjanji untuk bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu janji Allah. Innallaha ma'al mu'minin. Allah janji untuk duduk dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah janji untuk duduk dengan orang-orang yang bersabar. Sebab tu Nabi Musa yang tak tahu pun apa nak jadi lepas ni, Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa jawab dengan begitu yakin kepada Allah,
Dia pun tak tahu apa nak jadi kepada laut itu, apa nak jadi kepada pengikut dia, apa nak jadi dengan Fir'aun. Dia tak tahu Fir'aun akan ditenggelamkan dalam itu. Nabi Musa tak tahu ghaib. Tapi dia baik sangka dengan Allah. Walaupun Covid 2 tahun, kita baik sangka dengan Allah. Ini untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Nabi Musa jawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Takkan sekali-kali. Sesungguhnya aku ada Allah, kata Nabi Musa. Sayahdin, Allah akan bantu aku. Sayahdini, asalnya ayat tu. Allah akan membantu aku. Waktu tentera Fir'aun dah dekat, Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memegang tongkat dia. Tongkat tu memang ada di tangan, bukan ambil di jalan. Memang ada di tangan Nabi Musa. Allah Ta'ala pun arah, wahai Musa, belah laut ini. Belah laut, belah cawan tak apa ni, kecil dah. Belah laut, tongkat sebatang aja. Bukan 50 meter tongkat, sebatang aja. Nabi Musa ni manusia yang besar kita. Fir'aun, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok di piramid, jasad Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Merah tu, rendah aja Fir'aun. Bukan tinggi. Nabi Musa pun biasa je, saiz biasa. Tongkat dia pun biasa saja. Tapi Allah arahkan, wahai Musa, belah laut ini dengan tongkat kamu. Lalu dibelah, laut itu terbelah. Mukjizat Musa alaihissalam. Lalu Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia yang beriman. Tanggal itu adalah 10 Muharram. Maka tiap-tiap kali datang 10 Muharram, orang Yahudi tiap-tiap tahun, beribu tahun, mereka merayakan 10 Muharram itu. Bila Nabi tanya, kenapa puasa 10 Muharram ni? Sebab Allah selamatkan Musa alaihissalam. Maka tiap-tiap kali 12 Rabiul Awal, kenapa buat maulid? Kita kata, kerana Allah menghantarkan kepada kami Muhammad alaihissalam. Itu dalil ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita lah. No? Lain daripada tu jangan pegang, tuan-tuan. Yang ni pendapat kebanyakan ulama kita. Hak lain, hak tu menyeleweng. Hak tu yang terpesong. Yang tuduh kita bid'ah, yang tuduh kita salah. Bahkan sebahagian ulama yang bukan Ahlus Sunnah, dia sebut syirik dan kafir. Sambutan yang sebegini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang pertama, iaitulah sambutan ini sebagai kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah sebab pilih saya dan tuan-tuan semua jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dah jadi umat Nabi Muhammad, Islam pula. Islam ni duduk dalam masjid ni sampai tingkat 3 tu. Macam mall pula tengok, no? Lama tak masuk mall pun. Islam, nikmat yang sangat banyak. Ni atas dunia ada 7 bilion, yang tak Islam 5 bilion. Yang tu bukan umat Muhammad. Itu umat Muhammad. Tapi mereka tidak Islam. Sebab tu hari-hari kita berdoa, Allahumma hdi ummata Rasulillah. Wahai Allah, kurniakanlah hidayah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka orang bukan Islam, wahai Allah, kurniakan hidayah kepada dia. No? PKP ni semua duduk di rumah. Cina, India, Kristian pun tengok ceramah saya. Kan? Tiap-tiap minggu, alhamdulillah, dapat panggilan untuk masuk Islam. No? Tak sat sampai di lobi hotel pun seorang tu bukan Islam, India. Saya selalu tengok ceramah ustaz. Seperhati nemtek dah, kan? Oh, bukan Islam ni. Nikmat Allah untuk dikurniakan hidayah yang sangat besar, yang tidak diberikan hanya melainkan dengan kuasa dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan izin. Kena beritahu dekat anak-anak, walaupun umur 4 tahun, walaupun umur 5 tahun, bagi tahu adik Islam
Dan Islam yang adik pegang ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita duduk di zaman yang Nabi kata, kalian akan berada di satu zaman, kalian melihat pada paginya mereka Islam, dan pada petangnya mereka telah pun kufur kepada Allah. Ini zaman dia. Hadis tu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Lama dah. Nabi kata akan sampai satu zaman kamu akan tengok umat aku Islam, tapi petang tu Islam, bangun pagi esok mereka telah pun kufur kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Hak berlaku hari ni lah. Macam-macam kekeliruan yang berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi kita akan berhenti azan Sat, pukul 8 berapa? 8:01 minit. 8:11 insya-Allah. Tapi saya pun insya tu berhenti terus ke? Cukup kot noh. Tuan-tuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah sekalian. 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan umat dia. Tetapi Rasulullah memberikan satu kabar gembira bahawasanya di kalangan umat Nabi Muhammad akan ada sekumpulan ulama yang benar sampai kiamat. Kumpulan ulama ini kumpulan yang benar. Mereka akan hidup sampai kiamat. Sebab bila Nabi dah wafat, maka tiada lagi Rasul, kerana Muhammad SAW itu Nabi yang paling last. Dia Nabi yang terakhir. 1400 tahun umat hidup tiada Rasul. Siapa nak bagi tahu tentang hukum dan hakam? Siapa nak bagi tahu kehendak Allah? Siapa yang nak hurai macam mana kita nak hidup dengan apa yang dituntut oleh Allah? Jawapan dia, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama yang akan menjadi para pewaris Nabi. Maka umat akhir zaman, seperti mana para sahabat dulu bila bawa anak-anak, mereka tunjuk itu Rasulullah. Dzaka Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman duduk di Madinah. Ayah dia masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Ayah dia Al-Yaman. Waktu Nabi masih di Mekah, selalu bagi tahu, wahai Hudzaifah, nanti akan berhijrah ke sini seorang Rasul, nama dia Muhammad. Muhammad sangat menyayangi kita. Muhammad ini diberi gelaran As-Sadiq, seorang yang bercakap benar, dan dia dipanggil oleh orang-orang Mekah dengan Al-Amin. Orang Mekah kadang-kadang tak panggil dia dengan nama Muhammad. Orang Mekah memanggil beliau Rasulullah itu dengan nama Al-Amin, orang yang baik, yang amanah. Dia beritahu kat Hudzaifah, maka Hudzaifah membesar dengan telinganya dipenuhi dengan nama Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu sebelum bertemu dengan Rasulullah, Sayyidina Hudzaifah telah pun masuk Islam. Sebelum jumpa Nabi, masuk Islam. Begitu yang sahabat-sahabat ajak kepada anak-anak. Ada seorang budak umur 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Saya bawa dia pergi kedai, bukan anak saya, anak jiran. Dah duduk jiran saya di sekolah kan. 2 tahun 8 bulan. Mereka pun selalu main rumah saya. Main-main dalam rumah lah apalah, budak-budak kecil lagi, tak pandai cakap, baru duduk 3-4 perkataan. Hari tu hujan renyai-renyai, saya buka tingkap kan. Saya buka tingkap, kemudian basah lah. Dia pun kata acah kan, ustaz acah. Lepas tu saya pun tutup. Kemudian bila saya tutup, saya kata siapa bagi basah? Dia pun tengok saya, dia kata Allah bagi acah. Dia kata Allah bagi basah. Berenang air mata kita. Budak tak sampai 3 tahun. Tapi bila kita selalu sebut, bila berjalan dengan dia, kita tunjuk pokok, kita kata Allah cipta. Bila dia tunjuk kucing, kita kata Allah cipta. Bila nak pergi masjid, kita katakan dia rumah Allah. Jangan bising, solat. Dia solat walaupun dia kecil.
Tuan-tuan, itu cara para sahabat memperkenalkan anak-anak mereka dengan Allah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi ramai. Yang paling ramai sekali di padang mahsyar kelak. Kemudian bila umat Nabi ramai, sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti ramai di padang mahsyar, macam mana nak kenal umat kamu? Macam mana wahai baginda Rasulullah nak kenal umat kamu? Tuan-tuan, ramai. Kita, tuan-tuan, bayangkan di satu tanah yang lapang berdiri 1 bilion manusia. Bukan kata Nabi, tuan-tuan dengan ayah tuan-tuan pun kita celaru. Tengok ramai ni baru berapa ribu orang ni. Malam ni berapa ribu orang. Kita nak cari ayah kita kan, tengok. Tuan-tuan bayang di padang mahsyar, berdiri di padang tu 1 bilion orang berdiri. Dan di padang mahsyar bukan 1 bilion orang. Hari ni punya manusia ada 7.7 bilion. Itu yang terkini saya tengok. 7.7 bilion, nak masuk 8 dah. Kalau 1 bilion berdiri pun, tuan-tuan tak nampak ujung dah. Tuan-tuan tak nampak ujung di mana. Kalau 7 bilion. Sebab tu sahabat berfikir dan sahabat tanya, ya Rasulullah, nanti ramai nak kenal umat kamu. Nabi pun sebut, innakum satatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya kalian akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu. Seluruh anggota wudu kalian akan bercahaya. Ni tak ada cahaya tuan. Malam ni saya tak ada cahaya, tuan-tuan tak ada cahaya. Tuan-tuan nak faham cahaya macam mana? Tuan-tuan nak faham cahaya macam mana? Cahaya pada malam yang gelap gelita, kemudian ada bulan yang mengambang. Hak terang tu. Kadang-kadang kita tak buka lampu kereta, kita nampak. Saya tak tahu tuan-tuan pernah buat ke tak? Saya pernah buat. Malam bulan mengambang, saya tutup sekejap lampu kereta, bukan sejam. Tutup sejam. Saya tutup saat saya nampak jalan. Maka di mahsyar Nabi kata, umat aku sahaja anggota wuduk mereka bercahaya. Tuan-tuan bayang anggota wuduk, muka, kepala, telinga, maksudnya semua ni. Yang ni, yang bahagian atas semua, muka, kepala, telinga, tangan sampai siku. Pusat tak masuk. Kaki. Semua tu akan bercahaya. Kemudian Nabi sebut, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang nak cahaya tu lebih, maka lebihkanlah basuhan ketika berwuduk. Beberapa orang sahabat kalau basuh tangan sampai sini. Ni saya tunjuk ni. Tak maaf, sampai sini. Daripada hujung ni sampai sini. Hadis tu hadis sahih. Sesiapa yang nak cahaya itu banyak, maka lebihkanlah basuhan. Dari sini sahabat tu basuh sampai sini. Basuh kepala. Mazhab kita 3 helai rambut, sapu kepala. Mazhab Maliki wajib seluruh kepala. Mazhab Maliki. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, sunat sapu seluruh kepala. Wajib 3, sunat sapu seluruh kepala. Dan faedah dia di padang mahsyar, seluruh kepala itu akan bercahaya. Maka Nabi SAW bila ramai-ramai tu, berapa ratus bilion nanti
yang bercahaya anggota wudu itu sahaja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain pun ada syariat semayang. Nabi Musa ada syariat solat, Nabi Isa ada syariat solat, Nabi Ibrahim umat dia ada syariat solat, Nabi Yusuf dan umat dia ada syariat solat, Nabi Sulaiman dan umat dia ada solat. Semua umat ada solat. Tetapi hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anggota wuduk mereka bercahaya. Kita berdiri di padang mahsyar macam tuan-tuan berimpun hari ni, sesak. Bahkan di padang mahsyar dia tak ada ruang ni. Ni ruang tak ikut SOP dah ni. Dah lah ramai live ni kan. Saya kalau tangkap, saya balik dulu. Tuan-tuan duduklah tang ni. Hak nak bayar pun pengurusi lah. Compound. Di padang mahsyar dia tak ada ruang. Nabi kata, kamu langkah selangkah ke depan kena orang, kamu unduk satu langkah ke belakang kena orang. Ramai. Bila kita tengok belah kanan, muka dia bercahaya, anggota wuduk dia bercahaya. Itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal. Nabi kenal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merindui kita. Nabi teringat. Nabi selalu sebut, sampai bila Nabi sebut ahbabi, kekasih aku, maka para sahabat pun heran. Rupanya Nabi merindui umat aku, kata Nabi, yang beriman dengan aku tapi tak pernah melihat aku. Tak pernah jumpa Nabi tapi beriman. Tuan-tuan yang tak pernah jumpa Nabi tapi beriman dengan Nabi, macam kita semua insya-Allah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi menangis teresak-esak. Mencurah-curah air mata Nabi sehingga Allah menghantar Jibril alaihi salam untuk tanya kepada Nabi, dan Allah Maha mengetahui kenapa Nabi menangis. Tapi nak rakamkan peristiwa perbualan ini, maka Jibril pun tanya, wahai Muhammad, Allah suruh tanya, ma yubki, apa yang membuatkan kamu menangis? Nabi kata, ummati. Nabi kata, ummati. Kita umur 54 sekali tak pernah mengalirkan air mata untuk Rasulullah ataupun teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah. Malam ni umur kita 49, sekalipun air mata ini tidak pernah dialirkan kerana merindukan Rasulullah. Nabi menangis teresak-esak. Bila Jibril tanya, kenapa wahai Muhammad? Ummati. Teringat, Nabi kata, teringat nasib umat aku. Bila di mahsyar orang ramai, Rasul ramai. Tuan-tuan tahu bilangan Nabi 124,000 Nabi. Kita duk belajar selama ni Rasul 25, Nabi ada 124,000. Nabi kata ada yang Nabi umat dia 40 orang, 40 je. Ada Nabi umat dia 2 umat dia 2. Dan Nabi kata ada Nabi ketika dibangkitkan di mahsyar, tak ada seorang pun yang sahut seruan dakwah dia ketika dia berdakwah sepanjang hidup dia. Subhanallah. Saya baca hadis tu, hadis sahih. Saya kata, Masya Allah, sabarnya Nabi itu. Teringinnya saya nak jumpa dengan Nabi itu. Hak tak ada umat ni. Dia Nabi dan dia tak ada umat. Bila ramai yang di mahsyar, ramai beratur, Allah nak timbang seorang-seorang, Allah mulakan dengan Nabi dan Rasul. Bila habis Nabi dan Rasul semua sekali, bila habis Nabi dan Rasul semua sekali, baru mula dengan orang biasa. Bila nak mula dengan orang biasa, Nabi pun sekali lagi kata,
Rabbi ummati, wahai Allah umat aku. Wahai Allah umat aku. Umat aku tu kita. Anak kita duduk depan dia, kita duduk depan dia, bagi tahu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu ke anak kita, alung beruntung, alung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritahu ke anak kita, adik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah bagi tahu. Yang kita dah bagi tahu anak abah, anak ayah. Ayah boleh buat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ketika semua telah pun ditimbang, Nabi dah lepas dah. VVIP mahsyar di kalangan umat Nabi Muhammad dah lepas, ikut di belakang. Jalan ikut di belakang. Seronok tak jalan ikut belakang Nabi? VVIP mahsyar ialah mereka yang masuk dalam syurga tanpa ditimbang sehelai pun buku amalan mereka. Siapa tu ustaz? Yang tu tajuk ceramah. Mereka hanyalah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain tak ada. Umat Nabi lain seorang pun tak ada yang tidak ditimbang. VVIP mahsyar hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebahagian rasul cemburu dengan umat Muhammad nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat pekak jadi umat Muhammad. Tuan-tuan balik, kalau tanya anak-anak ni kerja rumah, tuan-tuan tanya anak-anak, Nabi kita nama apa? Kalau dia tak boleh jawab, tuan-tuan berdosa di hadapan Allah dunia dan akhirat. Kalau dia tak boleh jawab Muhammad. Adakah ustaz tak boleh jawab? Saya cikgu. Cikgu sekolah menengah. Saya tinggal sekolah, lepas tu saya buat sekolah sendiri, alhamdulillah. Saya tahu kemampuan tak kat mana pelajar sekolah menengah hari ni. Cikgu-cikgu tahu. Dan saya melawat beberapa pusat rawatan dan pemulihan dadah. Tuan-tuan, sehari 2 hari lepas saya hadapi 250 orang di Kedah. Nama Nabi tak tahu. Mengucap tak kerti. Berpuluh-puluh orang tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seumur hidup, tak pernah mandi wajib. Ni bukan Honolulu punya island, tuan-tuan. Bukan Texas. Ni Malaysia. Kena uji, kena tanya kemampuan anak-anak untuk kita tahu di mana mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. VVIP mahsyar ikut Nabi, tak ditimbang. Jumpa di Telaga Kausar, kemudian naik Sirat. Sirat ni jauh, panjang. Naik Sirat, kita duk ingat di mahsyar dah berapa puluh ribu tahun di mahsyar tu habis dah, tak habis lagi Sirat. Ada hadis Nabi sebut, waktu duk berjalan atas titik Sirat tu bau wangi. Kata Rasulullah, bau wangi itu bau daripada syurga yang pintunya telah dibuka ketika tu. Kita kata alhamdulillah, dekat dah. Nabi kata jarak dia lagi 500 tahun perjalanan. Sirat ni alam. Ada orang sepantas kilat, ada orang sepantas angin, ada orang sepantas kuda, ada orang lintas titian sirat sepantas orang berlari, ada orang hanya mampu berjalan, dia tak boleh berlari, ada orang merangkak, dan ada orang langkah setapak terus masuk bawah neraka Jahannam. Nas'alullah as-salamah. Nabi lintas titik sirat sepantas kilat.
langkah kaki kanan, kaki kiri duduk depan tanah taman syurga, depan, bukan masuk syurga, pintu tu. Nabi tak masuk syurga lagi, walaupun Nabi adalah manusia dan makhluk pertama yang Allah ciptakan yang akan melangkahkan kaki merasmikan syurga. Di belakang Nabi VVIP umat Muhammad. Kejarlah tuan-tuan, VVIP umat Muhammad. Ayat ni tuan-tuan akan ingat nanti insya-Allah. Kemudian Nabi SAW bila sampai di hujung sirat, disitulah pintu syurga. Habis sirat ada pintu syurga, tapi tak masuk lagi. Ruang nak masuk ke dalam pun masih jauh. Tetapi baginda Rasulullah SAW berpaling menghadap sirat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ummati rabbi ummati. Walaupun Nabi tak sebut ummati, tetapi doa Nabi ialah, wahai Allah, selamatkanlah umat aku. Begitulah teringatnya Nabi SAW kepada kita. Banyak tuan-tuan, daripada hidup Nabi sampai mahsyar ingat kat kita. Sampai mahsyar Nabi ingat kita, walaupun tidak pernah berjumpa dengan saya dan tuan-tuan, sekali pun tak pernah berjumpa. Muslimin muslimat umat Nabi SAW yang dikasihi sekalian, kita tengok peristiwa 1400 tahun yang lalu, waktu Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Aqil ibn Abi Talib dan disambut oleh Ummu Syifa, ibu kepada Abdul Rahman ibn Auf. Kemudian berita gembira itu disampaikan kepada semua orang ahli keluarga Nabi. Bapa saudara Nabi ramai, bapa saudara Nabi ada 9 orang bapa saudara Nabi. Ibu saudara Nabi pun ramai, 5-6 orang. Salah seorang bapa saudara Nabi, Abu Lahab, dan isteri dia Ummu Jamil, Arwa bintu Harb, Ummu Jamil, yang buat main berita gembira bahawa anak menakan dilahirkan. Anak menakan, anak saudara tuan-tuan, anak saudara, anak menakan dilahirkan. Yang buat main berita gembira itu adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah, hamba abdi kepada Abu Lahab. Hamba abdi dia, hamba dia, wanita Thuwaibah. Bila dia mai bagi tahu berita gembira, anak menakan kamu telah pun dilahirkan, mereka namakan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronok Abu Lahab ketika tu. Tuan-tuan jangan bayang Abu Lahab selepas dia bermusuh dengan Rasulullah. Tuan-tuan ke belakang sikit, 40 tahun sebelum Nabi, menjadi Rasul, ketika hari kelahiran bayi yang bernama Muhammad, bayi yang lahir dalam keadaan yatim, maka bapa saudara dia pun seronok. Dia pun bagi tahu kepada hamba abdi tadi ni, anti mu'tiqah ataupun anti hurrah, wahai Thuwaibah, aku merdekakan kamu. Merdeka dia. Seronok Abu Lahab dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang bermimpi nampak Abu Lahab setelah kematian Abu Lahab. Dia orang tanya dia, wahai fulan, Abu Lahab ni, apa yang berlaku? Maka dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahawa Abu Lahab jawab, aku diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kerana dahulu sekali aku pernah gembira dengan kelahiran Muhammad. Sekali ya. Kalau kita selawat tiap-tiap hari tuan, selawat setiap hari. Kita umat Nabi yang beriman dengan Nabi, kita rindu Nabi, kita sayang Nabi, kita selawat tiap-tiap hari. Agak-agak sebesar apa keistimewaan yang sedang diperuntukkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada orang yang merindui dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali saja Abu Lahab gembira dengan kelahiran Rasulullah, Allah kurangkan azab dia. Abu Talib sebab dia pelihara Nabi, tapi dia tak Islam. Disebabkan dia memelihara Rasulullah, membesarkan Nabi, mengganti tempat ayah Nabi, maka Abu Talib diberikan keringanan, manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Paling ringan. Iaitu disarungkan di kaki Abu Talib. Ni paling ringan lah. Kalau tuan-tuan tanya soalan, apakah azab neraka yang paling ringan? Disarungkan 2 kasut yang diperbuat daripada api neraka. Kasut saja. Belum stokin, belum seluar, belum baju, belum topi. Belum yang dipotong lidahnya, belum yang dipotong tangannya, belum yang dialirkan tembaga cair yang panas ke dalam mulutnya, belum yang tu. Baru kasut saja dipakaikan di kedua-dua kaki Abu Talib, lalu bergelegaklah isi otak Abu Talib. Maka Nabi kata, sesungguhnya itu yang paling ringan dalam neraka. Dan Abu Talib ketika itu menyangka bahawa beliaulah yang paling berat azabnya di dalam neraka. Abu Talib rasa dia yang paling berat. Kata Rasulullah, sesungguhnya azab itulah yang paling ringan yang disediakan oleh Allah kepada Abu Talib, kerana dulu beliau mempertahankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan Nabi bila Nabi dihina, mempertahankan Nabi bila Nabi diperkotak-katikkan, mempertahankan Nabi bila perkataan Nabi dipermain-mainkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa satu kisah kepada tuan-tuan, kisah sirah lah, sebab sambutan Maulid dia dibawa kisah sirah. Kalau sambutan Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal di Syria, orang ramai macam ni, saya hadir lebih berpuluh-puluh kali lah. Yang tu Maulid mingguan, ni Maulid tahunan ni. Orang ramai macam ni. Dan kemudian mereka akan panggil ulama. Ada masjid dia panggil 5 orang ulama, ada masjid panggil 10, 15, 20 orang ulama yang akan duduk di depan. Duduk atas kursi kan, duduk atas kursi di depan. Kemudian seorang ulama akan bercakap 5-6 minit ke 7 minit, sekali dia sulam dengan qasidah. Panggil ulama kedua pula bercakap tentang sirah, kemudian dia sulam dengan qasidah. Kemudian yang di bawah ni dia jamu pula teh dan kopi kelak tu lah, qahwah murrah tu. Tapi tak tumpah lah, dia cawan dia kecil tu dia tuang bagi. Kemudian dia edarkan kacang warna putih tu untuk bagi. Itu sambutan Maulid di sana. Saya tengok tak ada lagi yang buat di Malaysia. Kena buat sekali kan, panggil ulama ramai, cakap seorang 5 minit ke 10 minit, panggil 5-6 orang kan. Ni saya seorang letih lah saya. Sejam pula tu, jam lebih. Salah satu daripada 1000 kisah sirah Nabi SAW waktu Nabi berhijrah. Waktu tu kalau tanya berhijrah dengan siapa, semua orang boleh jawab dengan Abu Bakar. Sebenarnya hijrah ketika itu 4 orang. Rasulullah SAW, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Abdullah ibn Uraiqid, penunjuk jalan,
Amir ibn Fuhairah, khadam kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ajak dia untuk membantu perjalanan. 4 orang sebenarnya sirah hijrah. Lepas daripada Nabi turun daripada Gua Thur turun dengan Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar memanggil Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah ibn Uraiqid tidak Islam. Abdullah bin Uraiqid tidak Islam. Perjalanan jauh 450 km lebih kurang, Mekah pergi Madinah. Nabi boleh berdoa, wahai Allah, hantarlah mai burak sat 5 minit, pinjam sat je, senang. Kita baca sirah, kenapa Nabi tak tadah tangan minta burak? Nabi nak beritahu kat saya dan kita semua malam ni tuan-tuan, perjuangan kita untuk kenal Allah, beribadah kepada Allah, umat akhir zaman begitu ringan nak dibandingkan dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dia Nabi, dia kekasih Allah, dia boleh jadi manusia yang paling kaya di atas muka bumi ketika itu, Rasulullah. Allah bagi dia pilihan untuk memegang kunci perbendaharaan kekayaan dunia. Atarghabu fi an takuna nabiyyan abda'an nabiyyan malika. Wahai Muhammad, kamu nak jadi seorang nabi yang rasul, nabi yang raja, ataupun nabi yang hamba abdi? Nabi tengok Jibril, Jibril tunduk. Maka Nabi tahu apa yang Tok Guru dia bagi tahu. Maka Nabi pun kata kepada malaikat yang datang tu, bal nabiyyan abda, aku nak menjadi seorang nabi yang hamba abdi. Sebab tu Nabi SAW berhijrah dengan 2 kakinya, 450 km jauh. Allah ada, Allah wujud, Allah ada. Tapi Allah nak ajak bahawasanya untuk mendapatkan kecintaan dan redha Allah itu, Nabi kalian telah pun bersusah payah. Kita tak pernah kena penampar walaupun sekali bawa Islam. Maksudnya bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi cari orang penampak. Saya hidup faham, kena pergi cari orang roboh penampak ni. Ni saya yang dakwah konon lah, berdakwah sebar Islam, tak pernah kena apa pun. Orang panggil bodoh banyak lah, tambah-tambah isu vaksin kan, panggil dajjal macam-macam lah. Tapi saya tengok, saya bila orang panggil macam-macam tu, saya tengok, saya gaji saya tak kurang, kesihatan saya tak kurang, maka saya pun tak ada apa, biasa, tak ada rugi apa-apa kan, marah sebab saya vaksin. Dia pun kata sepatutnya saya sembang ustaz akhir zaman tapi vaksin juga. Saya pun pelik. Kan? Tu tajuk vaksin saya jadi panjang pula, marah ni ramai yang tak vaksin lah. Melawak sana. Jangan ambil slipper saya pula. Tuan-tuan, perjalanan dakwah Nabi itu satu daripada 1000 kisah sallallahu alaihi wasallam. Cerita hijrah ada satu part je saya sebut tuan-tuan malam ni. Habis part ni, habislah ceramah ni. Sekejap ya. Nabi 4 orang. Rupanya dalam kisah hijrah ni ada satu part yang jarang diceritakan, iaitu Nabi sampai di satu tempat, bekalan air Nabi habis. Padang pasir 450 km, tak ada RNR dan tak ada hentian sebelah. Tempat yang ada telaga diketahui oleh semua yang berjalan. Tetapi bila Nabi pilih, Nabi bagi tahu kepada Abdullah ibn Uraiqid, bukan Islam, pakar jalan padang pasir, guna jalan yang tidak dilalui oleh orang lain. Ni strategi, bukan Nabi rodo pegang tasbih rodo, bukan. Nabi satu orang manusia yang penuh strategi. Tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan akan tengok hebat Nabi memimpin. Nabi lalu satu tempat, bekalan air habis. Sebab memang laluan tu orang tak lalu.
Orang hanya akan lalu laluan yang ada point, ada telaga. Bila lalu macam tu, bekalan makanan habis, bekalan minum habis. Padang pasir, kalau bekalan minum habis, bekalan makanan habis, jawapan dia mati. Dia tak ada pokok gaharu, ada pokok putat, boleh makan ulam-ulam, ada buah yang boleh makan. Dia padang pasir ni kosong. Padang pasir. Jadi bila bekalan Nabi, makan Nabi, bekalan air Nabi habis, Nabi nampak satu kemah. Kemah itu dalam kitab sirah dia sebut kemah Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Nama dia Atikah bintu Khalf. Atikah bintu Khalf radhiyallahu anha. Waktu itu tak masuk Islam ni. Satu orang makcik, satu orang nenek duduk di situ dengan suami dia, dua-dua dah sangat tua. Nabi pun pergi ke situ, Nabi tengok kemah tu, Nabi tengok ada orang, Nabi tengok ada beberapa ekor kambing. 1 atau 2 ekor kambing. Nabi pun pergi rapat, Nabi pun bagi salam, keluar Ummu Ma'bad, waktu tu tak tutup aurat kesemuanya, kepala terbuka lah. Maka orang Arab dengan tetamu, walaupun tak kenal, mereka akan panggil masuk dan jamu apa yang ada. Ni perangai ataupun adat orang Arab. Selama 3 hari, dia akan jamu makan, bagi tempat tinggal, dan dia takkan tanya, mai mana, mai buat apa, pasal apa mai rumah saya, dah lah makanan tak ada. Hak tu kita. Mai pula dah nak tidur sini pula. Dah lah kita pun. Subhanallah. Bila Nabi singgah, Nabi pun tanya, makcik ada makanan tak? Ummu Ma'bad pun tengok anak-anak muda, 4 orang. Tengok Rasulullah, Ummu Ma'bad tengok Abu Bakar ibn Abi Quhafah, nampak Amir ibn Fuhairah, Abdullah ibn Uraiqid. Ummu Ma'bad kata, rumah kami tak ada makanan. Sebab sekarang musim kemarau yang panjang. Dan kambing-kambing ternakan kami, suami saya bawa pergi mengembala. Yang ada hanyalah 1 atau 2 kambing yang dah sakit dan tak boleh bangun. Nabi pun tanya, makcik ada tak yang betina? Ummu Ma'bad pun kata ada, tetapi kambing tu sakit dan belum pernah melahirkan anak, tak ada susu. Nabi tanya, wahai makcik, ata'dhanina li an ahlibaha? Makcik izin tak saya nak perah susu kambing ni? Adab Nabi. Makcik tu kata, wahai anak muda, kambing ni tak ada susu, tapi kalau nak ambil juga silakan. Nabi pun pegang kambing yang sakit tadi, sallallahu alaihi wasallam. Nabi usap di bahagian perut bawah dia. Nabi pun bismillah. Nabi pegang, Nabi kata bismillah. Simple je. Dengan nama Allah. Lalu kembanglah kantung susu kambing yang sakit tadi, sehingga terbuka kaki dia sebab kembang besar. Ummu Ma'bad tengok Nabi. Dia tengok heran lah tuan-tuan. Bukan tengok kata biasa. Tengok heran Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Nabi pun kata, makcik ambil bekas. Ummu Ma'bad pun masuk dalam, ambil bekas. Bekas lah kita, kalau kita kan ceret, periuk apa semua, ambil bekas 1, buat mai. Nabi pun perah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bawah, Nabi perah. Penuh bekas tu, Nabi kata, makcik minum. Akhlak. Makcik minum. Ummu Ma'bad kata, kamu yang berhak minum. Kamu yang bagi kembung. Kamu yang baca sesuatu, kata Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad tak tahu apa Nabi baca.
Kamu yang patut minum. Nabi kata minum makcik. Minum. Kemudian baru sahabat minum, Abu Bakar minum, Amir ibn Fuhairah minum, Abdullah ibn Uraiqid minum, kemudian Nabi minum. Sallallahu alaihi wasallam. Kita, kalau kita bos, kita dulu. Hidangan kita habis 2 pinggan dah. Hak pekerja kita tak makan lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat dulu. Sahabat suruh Nabi, tapi Nabi akan bagi sahabat. Kemudian Nabi kata, makcik pergi ambil bekas lain. Ummu Ma'bad masuk dalam rumah. Ni cerita sirah, cerita hijrah. Dia masuk dalam rumah, dia ambil bekas kedua. Nabi perah sampai penuh. Nabi suruh masuk ke dalam. Nabi kata, makcik pergi ambil bekas lain. Masuk dalam, dia ambil bekas ketiga, kemudian penuh. Dia ambil masuk ke dalam, bekas keempat, kemudian penuh. Sehingga semua bekas di rumah Ummu Ma'bad penuh dengan susu yang diperah. Rupanya ketika itu Mekah sedang mengisytiharkan, barang siapa yang berjaya menangkap Muhammad, hidup ataupun mati, maka kami akan memberikan 100 ekor unta hadiah kepada beliau. Berita itu tersebar, semua penduduk semenanjung Tanah Arab tahu berita tersebut. 100 ekor unta, tuan-tuan. 100 ekor unta, kalau hari ini 700,000 ringgit. Banyak. Jadi Abu Ma'bad pun balik suami ya. Bila Abu Ma'bad balik tak ada apa-apa. Tapi bila dia masuk dalam rumah, dia pun tengok periuk, ceret, semua dia buka. Main mana susu? Kambing-kambing banyak tak mengeluarkan susu sebab musim kemarau. Tengok semua penuh susu. Abu Ma'bad panggil, wahai Ummu Ma'bad, daripada mana susu? Ummu Ma'bad pun kata, innahu marrabina rajulun mubarak. Sesungguhnya tadi, kata Ummu Ma'bad. Tengok dia cerita. Sesungguhnya tadi telah datang ke dalam rumah kita seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan. Maka suami dia pun kata, sifihi li ya Umma Ma'bad. Sifihi li ya Umma Ma'bad. Cerita kepada aku secara penuh, wahai Ummu Ma'bad, lelaki apa yang penuh dengan keberkatan? Ummu Ma'bad pun cerita, seorang lelaki yang tampan, wajahnya mengeluarkan cahaya, 2 keningnya hampir bersambung. Apabila dia senyum, senyuman itu seolah-olah menggugurkan mutiara daripada mulutnya. Dia tak banyak bercakap, tetapi semua orang yang mengelilinginya tunduk apabila berada dengan dia. Apabila dia lihat dia bercakap dengan orang, dia akan mengalihkan seluruh tubuhnya kepada orang itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak kenal Nabi, tapi bila orang suruh cerita pasal lelaki itu, orang akan cerita lelaki yang hebat, lelaki yang mulia, akhlak dia baik. Apabila dia bercakap, kata Ummu Ma'bad, dia tidak pernah mengangkat suaranya. Bukan 2 hari duduk, tuan-tuan, sekejap ya. Maka suami Abu Ma'bad kata, sesungguhnya lelaki itulah yang sedang dicari dan dikejar oleh Quraisy. Dia adalah Muhammad. Dan seandainya aku mendapatinya, aku akan menganut ajarannya. Itu cerita Ummu Ma'bad yang jumpa Nabi sekejap saja. Kemudian mereka masuk Islam selepas peristiwa tersebut. Beza dengan kita. Kita orang dengar nama kita, orang tak suka. Jangan sampai macam tu. Rasulullah makhluk tak kenal dia, tapi bila sejam Nabi berhenti, 2 jam Nabi berhenti, itulah huraian panjang, penceritaan panjang Ummu Ma'bad bila ditanya oleh suami dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang berakhlak, penuh dengan keberkatan, beradab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Bab tu akhlak Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa takat tu dulu insya-Allah. Untuk malam ni tuan-tuan tak bergerak saya tengok. Kan? Sepa tadi kali lena kat saya aku nampak. Jadi setakat tu sahaja perkongsian kita pada malam ni. Pihak masjid akan sambung dengan majlis selawat, kita berselawat beramai-ramai insya-Allah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.